Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, tajuk ucapan saya hari ini ialah Generasi Madani, Terokai STEM, Terajui Kejayaan Bertaraf Global. Saya berdiri di sini hari ini dengan penuh rasa bangga sebagai ikon kejayaan petani moden. Rakan-rakan sekalian, apabila mendengar perkataan petani, mesti membayangkan seseorang memakai topi caping, memegang cangkul dan berpeluh-peluh di bawah terik matahari, kan? Namun, realiti hari ini jauh berbeza. Kami ialah wira moden yang memanfaatkan ilmu STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Petani moden tidak lagi bergantung kepada tenaga fizikal semata-mata. Kami menggunakan drone canggih untuk menyembur baja, sensor pintar untuk kelembapan tanah dan sistem fertigasi automatik untuk membekalkan air secara tepat. Malah, seluruh keadaan ladang boleh dikawal dan dipantau menggunakan telefon pintar. Canggih dan hebat, bukan? Hadirin yang dihormati, untuk menjadi petani moden yang berjaya, saya perlu belajar bersungguh-sungguh dari bangku sekolah rendah lagi. Saya kena menguasai subjek sains, matematik, reka bentuk dan teknologi serta teknologi maklumat dan komunikasi. Bukan itu sahaja, aspek keselamatan di ladang juga merupakan keutamaan kami. Apabila bertugas di lapangan, seseorang petani moden akan memakai pakaian yang lengkap. Topi keselamatan ladang, baju lengan panjang dan seluar panjang, kasut but getah keselamatan, sarung tangan, pelitup muka serta cermin mata keselamatan. Lengkap dan selamat. Rakan-rakan yang saya kasihi, kejayaan petani moden ini membuktikan bahawa kelulusan tinggi dan ilmu yang mendalam amat penting. Antara tokoh yang terkemuka yang menjadi sumber inspirasi saya ialah Dato' Dr. Anis Mahmud. Beliau merupakan seorang pakar pertanian moden di Malaysia yang tidak pernah jemu berkongsi ilmu pertanian pintar. Beliau telah membuktikan bahawa teknologi canggih mampu mengubah bidang pertanian tradisional menjadi satu sektor yang berpendapatan tinggi dan bertaraf dunia. Kawan-kawan, menjadi petani moden ini memang ada cabarannya. Perubahan cuaca yang tidak menentu dan serangan perosak tanaman. Namun, dengan ilmu STEM, sifat rajin, sabar dan kreatif, semua cabaran ini dapat kita atasi. Saya bercita-cita satu hari nanti saya akan menjadi seorang petani moden yang mampu menguasai kecerdasan buatan AI, internet benda IoT dan analisis data demi meningkatkan hasil makanan negara. Saya mahu memastikan bekalan makanan rakyat Malaysia sentiasa selamat dan mencukupi. Rakan-rakan sekalian, marilah kita menjadi generasi madani yang berani meneroka bidang STEM dan memimpin inovasi pertanian di persada antarabangsa. Dengar pantun daripada saya, terbang drone tinggi di awan, menyembur baja di ladang terbentang. Petani moden wira kemajuan. Sektor pertanian semakin gemilang. Ingatlah rakan-rakan, pertanian ialah nadi kehidupan. STEM ialah pemangkin kemajuan. Petani moden ialah wira keselamatan makanan negara. Generasi Madani, Terokai STEM, Terajui Kejayaan Bertaraf Global. Sekian, terima kasih.